Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media, dan juga yang pertamanya saya ingin merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah kerana telah mencemar Duli datang ke Bazar Ramadan Stadium ni melawat kami rakyat-rakyat Tuanku melihat sekitar Bazar Ramadan Stadium ni. Jadi daulat Tuanku. Seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Ipoh, pihak-pihak persatuan yang menganjurkan Bazar Ramadan ni, dan juga Jabatan Kesihatan yang selalu memastikan Bazar Ramadan berada di dalam keadaan yang bersih untuk mengelakkan daripada pengunjung terkena keracunan makanan. Alhamdulillah, hari ini saya dan rakan-rakan saya, Afan dan tim-tim Alung Ayam Percik dan juga Azma Catering Ipoh telah menginfak 100 beg beras bersamaan dengan 500 kilo. Saya berharap dengan sedikit sumbangan ini, sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkesan dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar sekarang. Saya harap ianya dapat membantu sebagai persediaan menghadapi kita Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba. Seperti mana yang kita tengok sekarang, apa yang saya lihat sekarang, ekonomi sekarang agak mencabar. Jadi para peniaga ni tidak mempunyai keuntungan yang terlalu banyak lah. Tapi Alhamdulillah, kita Alung Ayam Percik dan juga Azma Catering mempunyai sedikit keuntungan untuk dikongsikan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik dan golongan yang tidak berkemampuan. Jadi saya sebagai peniaga Melayu menyeru para peniaga Melayu di Ipoh, khususnya di Malaysia, agar kita sama-sama saling bantu-membantu satu sama lain untuk mengukuhkan ekonomi. Dengan apa yang kita buat ni, saya harapkan ianya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi bab kata pepatah, ringan sama dipikul, berat sama diinjing. Dari segi harga tak jauh beza, kita ada kenaikan tapi tak banyak. Ada bahan yang kita kekalkan dan juga ada bahan yang kita naikkan sedikit. Kita tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang sewenangnya. Kita faham keadaan sekarang masyarakat agak terbeban, jadi kita sebagai peniaga bertoleransi dalam meletakkan harga barang. Di samping itu, KPDN juga selalu datang di sini menyemak harga barang. So pada saya, apa yang saya lihat, tidak mudah untuk para peniaga ini menaikkan harga barang sewenang-wenangnya. InsyaAllah kalau tak ada masalah, kita akan berniaga sehingga hari Ahad ni. Jadi kepada warga Ipoh ataupun Perak yang teringin makan ayam percik, kita ada 2 hari lagi di sini, Sabtu dan Ahad. Dan kepada korang semua, anda semua yang ingin mencari catering di sekitar Ipoh ini, sama ada majlis rasmi ataupun majlis swasta, bolehlah hubungi kami Alung Azma Catering. Boleh tengok di Facebook dan TikTok.